Trump ni dia adalah perunding jenis warrior. Iran apabila berhadapan dengan perunding jenis warrior, dia tidak boleh mengambil pendirian sebagai seorang shopkeeper. Apa dia warrior dan juga shopkeeper ni? Perasan tak dalam krisis Asia Barat, Iran ni sentiasa mengambil pendirian yang tegas apabila berhadapan dengan Amerika Syarikat. Apabila Amerika Syarikat meletakkan terma-terma tertentu untuk mengakhirkan peperangan, Iran kata tak, kami sendiri yang akan meletakkan terma kami untuk mengakhiri peperangan ini. Dalam buku 33 Strategies of War, Harold Nicholson mengatakan bahawa dalam mana-mana peperangan akan ada dua jenis perunding. Yang pertama adalah warrior, yang kedua adalah shopkeeper. Perunding jenis warrior ni, dia akan tekan kita dan dia akan berunding hanya untuk melengahkan masa ataupun untuk mendapat upper hand, kelebihan berbanding pihak lawan. Manakala perunding yang jenis shopkeeper ni, mereka adalah golongan yang akan berunding untuk menyelesaikan masalah kedua-dua belah pihak. Win-win situation. Masalahnya dalam dunia ni memang banyak sangat perunding yang jenis warrior. Kalau ada yang jenis shopkeeper pun, mereka hanya berlakon. Bila tiba di saat-saat akhir, mereka akan menunjukkan belang warrior mereka tersebut. Jika kita tidak berhati-hati, kita akan terkena dengan geng warrior ni. Jadi apa penyelesaiannya? Dalam buku tersebut dikatakan bahawa disebabkan ramai orang yang bersikap warrior ataupun ramai orang yang menyamar sebagai shopkeeper, maka kita perlu mengambil pendirian sebagai seorang warrior. Apabila berunding, sentiasalah bersikap tegas. Apabila kita bertegas, orang akan menyangkakan bahawa ketegasan kita itu bersebab. Menarik sebenarnya kalau kita bandingkan strategi yang digunakan dalam peperangan Asia Barat dan juga fakta-fakta yang terkandung dalam buku 33 Strategies of War.